Bagaimana nak laksanakan nazar korban? Kalau korban tu nazar lagu mana? Begini. Korban ini sunat. Dia panggil hukum asli. Hukum asal bagi korban sunat, bukan wajib. Tetapi boleh berubah menjadi wajib. Macam jamu orang, kita jamu orang tu wajib ke sunat? Sunat. Tapi boleh jadi wajib. Boleh kalau kita nazar. Kita sakit, kita bernazar, ya Allah aku bernazar, kalau engkau beri aku sihat, sembuh sakit ni, aku nak jamu orang seekor lembu masjid Butung. Tiba-tiba baik, wajib kena sembelih lembu seekor. Faham? Jadi asalnya sedekah makan orang tu adalah sunat. Oleh kerana dia bernazar jadi wajib. Begitu jugalah dengan mana? Dengan orang yang bernazar dalam masalah korban. Korban asalnya sunat. Dia sakit, dia kata ya Allah aku bernazar kepadamu, kalau memberi aku sembuh, aku nak gebang seekor lembu tahun ni. Faham? Tadi dia sebut nazar. Maka bila dia baik daripada sakit, musim korban kat lagi, wajib dia sembelih seekor lembu. Lembu tu sama ada dia beli, dia lembu dia sendiri, atau dia pandai silat mata ting jadi lembu. Tak ada kira. Wajib seekor lembu. Faham tak lagi? Jadi nak buat mana? Kalau kita menazar korban, tak sama dengan kita sunat korban. Kalau kita kurban sunat macam biasa, kita boleh makan. Dah kan sunat makan sedikit. Okey? Sunat makan sedikit. Faham tak lagi? Contoh, korban biasa kita bagi 3. Seekor lembu bagi 3. Satu bahagian sedekah ke orang miskin, satu bahagian untuk anak kawan-kawan adik-beradik yang bukan orang miskin, jiran-jiran, satu bahagian untuk tuan korban, makan di rumah. Faham? Okey? Tapi kalau nazar, tak boleh makan. Kita dan orang yang kita wajib beri nafkah, tak boleh makan. Kita ada seorang bini, kita wajib beri nafkah bini kita. Korban hak nazar tadi, kita tak boleh makan, bini kita tak boleh makan. Kita ada anak 4 orang, 4 beradik anak kita haram makan juga. Kerana 4 orang ni kita wajib beri nafkah. Faham lagi? Tapi anak kita ada seorang hak sulung, hak duduk jenaga tu. Tu kita tak beri nafkah dah. Nafkah pasal besar dah umur. 28 dah. Faham? Dia boleh makan. Faham tak lagi? Yang tak boleh makan ialah tuang nazar dan orang-orang yang kita wajib tanggung makan minum dia. Faham tak lagi? Tok tua kita wajib tak kita tanggung? Dah boleh makan. Okey? Itu barang nazar. Tapi kalau kita nazar kita nak makan, baru boleh makan. Aku bernazar kalau baik sakit, nak sembelih seekor lembu yang makan orang butuh, dan aku nak makan sedikit. Harus makan. Faham lagi? Baru boleh. Sebut gitu kalau nak makan. Okey?